Sekarang ni, warga asing kat Malaysia bukan main gah lagi. Silap hari bulan, dia lagi lantang dari ketua kampung. Parking ikut suka, meniaga tak ada lesen. Lepas tu kalau kena saman, boleh pula gelak-gelak. Kita pun pelik. Dia datang cari rezeki ke cari pasal? Tapi, bila baca komen netizen, besar kepala sebab ada yang cover. Boom. Tepat. Macam sniper headshot. Sebab apa? Warga asing ni macam pokok tumpang. Dia takkan hidup subur kalau tak ada tanah yang subur. Dan tanah tu, kita yang bagi. Ada yang bagi sewa rumah, tak kisah penuh satu rumah 20 orang. Ada yang tolong buat IC palsu, siap set appointment macam klinik. Yang paling best, kerja haram pun ada abang-abang dan bos besar sudi uruskan. Siap calling-calling kalau kena tahan, itu orang saya bang. Lepas je lah. Lepas tu kita marah. Kenapa diorang makin kurang ajar? Tapi hakikatnya, diorang tak kurang ajar pun. Diorang dah diajar. Akhir kata, kalau nak rumah kemas, jangan bagi tikus buat sarang. Lebih-lebih lagi, kalau tikus tu kita sendiri bela.